Sebenarnya memang saya letak jawatan bukan bersara sebab kena tanya husband saya kot. Dorongan daripada dia. Sebenarnya saya pun tak boleh letak keputusan yang 100% before saya mengenali dia. Dia dah jadi polis. Jadi bila dia ajukan permintaan tu pada saya, dia kata nak bersara lah awal. Sebab kalau ikutkan boleh bersara awal. Dia dah servis 20 tahun tapi umur tak cukup 40. Dia dah minta kat saya almost 2-3 tahun kot dia bersara awal. Tapi saya cakap sayang, impian saya dulu nak jadi polis. Tapi tak dapat jadi polis, ada bini polis okey lah. Selepas 20 tahun berkhidmat sebagai anggota polis, isteri kepada pelawak Mamat Sepah iaitu Nana mengambil keputusan meninggalkan kerjaya itu sejak 1 Oktober lalu. Kata Nana, sudah lama dia memikirkan perkara berkenaan namun terpaksa menangguhkan niatnya itu atas faktor tertentu. Meskipun pada awalnya berat untuk melepaskan kerjaya badan uniform itu, namun Nana nekat dan percaya ada rezeki lain menantinya selepas ini. InsyaAllah, semoga dipermudahkan semuanya ya. Tapi sebelum tu nak tahulah juga, kenapa pilih untuk berhenti kerja sebagai anggota polis tu Nana? Saya tak sanggup tengok bini saya kerja malam. Netizen dekat luar ataupun orang beranggapan dekat luar, ada je orang kerja malam, isteri kerja kilang kan. Tapi untuk saya tak berapa syok sebab saya tak kerja malam. Saya kalau kerja malam pun paling maksimum pun pukul 12 lah macam tu. Ke awak rindu Nana kadang-kadang balik lewat kan, kadang tak balik langsung ke? Sejak tak boleh ni nak peluk tak ada orang. Nak peluk tak ada orang tu aku risau peluk-peluk je bantal peluk tu jadi pocong ke apa kan. Tak apa, insyaAllah one day ada rezeki. Tak apalah, berhentilah. Dah 20 tahun jadi anggota polis kan. Satu perasaan sedih ataupun sayang atau tidak bila nak saat meletakkan jawatan tu? Tipulah kalau tak ada rasa sedih tu. Tapi sikit je rasa sedih tu sebab memang dah lama cita-cita saya nak berhenti daripada pasukan polis ni. Lebih suka kerja macam husband saya. Kalau boleh nak jadi artis ke, kalau dia benarkan lah. Boleh ke? Boleh ke? So maksudnya memang sekarang ni nampak macam Nana cakap tadi, macam dia nak ke arah bidang seni. So macam ni Nana memang ada plan ke nak ke bidang seni ni? Dululah masa sekolah memang nak jadi artis. Tapi tak sangka pula boleh kahwin dengan artis. So rezeki kat situ tak ada rezeki pada saya tapi rezeki pada suami. Sekarang ni dah tak kerja sebagai anggota lagi. So kalau diizinkan suami, why not kan? Mamat, adakah awak merestui isteri awak jelah dah melepaskan jawatan sebagai anggota polis, so nak jadi artis ke, public figure ke, influencer ke? Tak payahlah. Biar jalan tu biar aku seorang je lalu. Takut kena kecam ke? Jalannya penuh duri liku ni nak jadi artis, semua nak jadi artis kat Malaysia ni. Aku rasa berjuta orang nak jadi artis. Tapi di sebalik jalan yang kita lalui tu tak semua orang sanggup untuk nak lalu ke bidang entertainment ni kan. Biar saya je seorang lalu, kita suami kita cik nafkah kan. Saya lagi suka kerja freelance kot. Mungkin 20 tahun tu dah cukup kot bagi saya. Terikat. Itulah orang fahamkan kerja polis ni macam mana. Apa-apa pun memang kena minta izin pada pihak atasan. So terbatas. Last saya berkuat kuasa surat saya peletakan jawatan tu 1 Oktober 2025. So sekarang ni memang saya dah jadi orang awam lah, kan anggota polis lagi. So macam mana perasaan sekarang ni menjadi orang awam? Rasa pelik tak? Yelah maklum sebelum ni orang panggil puan tabung semua kan. So macam mana? Bila orang dah sebut kita orang sebagai orang awam kan, ada rasa lain. Tapi happy kot. Sekarang lagi macam dah tak ada nak fikir apa-apa. Sebelum ni macam fikir kekangan kerja. So sekarang ni bila dah bebas tu rasa Alhamdulillah. Sebenarnya saya pun ada anxiety. So bila benda tu, bila saya dah terlepas daripada ikatan tu, saya rasa lega Alhamdulillah. Minat tu dah kurang. Lagipun saya dah lama dalam pasukan. Dah macam-macam dah saya lalui. Lagi-lagi lepas kes saya kena tangkap dengan husband hari tu, lagi membuatkan saya tawar hati sebenarnya. So better saya jadi orang awam je. Sekarang ni pun Alhamdulillah dah tak ada rasa sakit dada ke anxiety tu, dah kurang. Syukur sangat. Dan thank you husband sebab dia menyokong apa yang saya nak sebelum ni. Benar, mungkin boleh kongsi sikit anxiety dan juga rasa sakit dada tu datang masa bila? Masa masuk pejabat ke atau masuk balai polis ke ataupun masa nak bertugas ke macam mana? Saya bekerja terlalu penat berhadapan dengan orang awam. Bila orang awam jumpa kita, masalah tu diceritakan bertimpa-timpa. Kita mendengar masalah orang setiap hari 24 jam 7 hari seminggu. Tu membuatkan saya mungkin ada rasa tertekan kot. Kadang-kadang bila saya tengah bekerja, bila anxiety tu datang, saya akan lari sekejap, pergi toilet ke mana-mana ke, bilik mana-mana, saya akan menangis untuk hilangkan rasa sakit dada saya tu. Bila habis menangis tu, saya akan rasa lebih ringan sikit. Mak, awak tahu tak apa yang isteri awak alami ni? Saya tahu. Saya pergi jumpa pakar. Kerja dalam polis kena jiwa kau kena kuat. Tapi Nana bila dia dah 20 tahun, dia cakap dalam kerja dalam PDRM ni rasa dia dah okey, dah puas, dah cukup lah. Daripada budak sekolah terus jadi polis sampai sekarang ni, kau nak jadikan dia orang awam ni macam kita ni, dia janggal. Dia dah terbiasa dengan garang dia. Awal-awal saya kahwin pun saya rasa macam pelik ni kan. Tapi bila dia ni baru jadi orang awam, baru seminggu macam ni, agak sukar untuk dia nak jadi orang biasa. So
So selepas ni kan, so macam ni apa perancangan awak lah? Aku letak dalam spa penyet, settle. Okey ke tu? Sekarang dah ada 3 kedai pun tak cukup staff lagi. Aku letak dalam spa penyet ni, okey. Sebab itu pun app cakap, mak bini kau berhenti masuk dalam spa penyet je lah. Boleh letak kat management ke apa kan. Tak ada perancangan apa-apa lagi, memang ikut husband. So kalau dia kata spa penyet, okey lah spa penyet lah. Lagipun perniagaan kita, so kenalah bantu husband. Kalau itu yang dia rasa baik untuk saya follow je.